Mungkin Dr. Aziz boleh berikan sedikit pandangan tentang arah tuju PAS. Sebab kalau kita tahu sekarang PAS sudah mahu berpisah dengan Pakatan dan memang tidak bersama dengan Pakatan sekalipun. Tetapi mereka masih sedang memegang jawatan Exco di dalam Kerajaan Negeri Selangor. Jadi pada pandangan Dr. Aziz, adakah ianya selari dengan prinsip ataupun pendirian mereka? Di sini yang saya melihat betapa hipokritnya PAS itu. Sebab dalam konteks kerajaan, dalam prinsip perlembagaan yang kita pakai, dalam sistem Westminster itu, kalau kita tidak bersetuju dengan kerajaan yang ada ataupun kita menolak dasar umum kerajaan yang ada, kita perlu keluar, kita wajib keluar. Ya, ini yang dipanggil sebagai collective responsibility itu atau tanggungjawab bersama itu. Dan kalau kita imbas kembali pun PAS sendiri selama ini akur dan patuh pada prinsip ini. Sebagai contoh dalam tahun 1977 ya, apabila Datuk Asri waktu itu Presiden PAS on block ya, beramai-ramai meninggalkan kabinet Barisan Nasional waktu itu kerana PAS tidak setuju dengan pemerintahan darurat di Kelantan. Ya, jadi contoh yang pertama. Kemudian dalam tahun 1996 saya fikir 97 gitu, apabila Menteri Besar Datuk Nik Aziz di Kelantan meminta Exco Semangat 46 di Kelantan meninggalkan, meletakkan jawatan oleh kerana mereka sudah nak masuk UMNO dan meninggalkan APU waktu itu, Angkatan Perpaduan Ummah. Jadi kalau kita lihat maknanya bukan sahaja dari segi perlembagaan ya, tetapi juga dalam politik ataupun budaya PAS sendiri pun sebelum ini kita perhatikan bagaimana mereka tidak perlu disuruh meninggalkan, mereka sebagai orang yang berprinsip ya, meninggalkan kerajaan ataupun pentadbiran yang berbeza dengan mereka. Jadi apa yang berlaku di Selangor sekarang ini memang satu perkara yang ganjil, dan ini yang menunjukkan pada saya itu hipokrasi. Yang keduanya menunjukkan betapa mereka itu mementingkan saya fikir kedudukan. Dan saya tidak terkejut kerana kita bukan hanya bercakap soal 3 orang Exco sahaja di sini. Kita bercakap soal sekitar mengikut anggaran 500 dengan 600 orang pimpinan PAS di peringkat tinggi dan akar umbi yang terlibat dalam Exco ini, dalam GLC, dalam majlis, dalam sebagai ketua kampung ya. Jadi ini sebenarnya pendapatan yang agak lumayan ya. Jadi mereka tidak sanggup untuk melepaskan jawatan, dan saya nampak ini satu perkara yang saya fikir tidak mengejutkan oleh kerana mereka juga memerlukan dana, wang untuk berpolitik ya. Dan saya fikir di sini yang juga menjadi persoalan, mengapa tidak ditindakkan oleh kerana dalam undang-undang dalam perlembagaan kita, kalau parti itu tak mau keluar, tak mau meninggalkan kedudukan mereka, maknanya sama ada Perdana Menteri atau Menteri Besar kena pecat mereka ya. Jadi di sini yang saya fikir menunjukkan warna sebenar PAS itu, dia ada true color kan. Maknanya mereka bukan bercakap soal agama, tapi soal kedudukan. Ya. Jadi kalau kita harus ingat orang ini duduk bantai Asri, kata Asri tak Islamik, Asri nasionalis sebagainya kalau kita lihat wacana mereka kan. Tetapi kalau kita perhatikan Datuk Asri ya, lebih tegas dengan prinsip dia. Sanggup meninggalkan jawatan Menteri Kabinet. Waktu itu Datuk Asri adalah merupakan Menteri Kemajuan Tanah dan Wilayah, Menteri Federal, bersama dengan Datuk Hassan Adli, bersama dengan Datuk Mustafa Ali. Ya. Saya ingat 2 orang Menteri Kabinet dan 2 orang Timbalan Menteri dan 1 orang duta begitu. Dan ada juga beberapa orang pengurusi Badan Berkanun. Jadi oleh kerana mereka tidak bersetuju dengan UMNO, sama juga sekarang mereka tidak setuju dengan DAP, dengan PKR, ya, memutuskan hubungan. Maknanya dari segi prinsip perlembagaannya mereka harus keluar. Bukan soal ya, ini sangat, tapi maknanya ini yang saya lihat. Tetapi kalau kita imbas kembali di Selangor pun, kalau kita perhatikan lepas 2008 bagaimana Datuk Iskandar Samad ya, pernah secara umum ya, in public berkonflik dengan waktu itu Ronnie Liu. Jadi ini satu perkara yang tak boleh berlaku sebenarnya. Maknanya anggota kabinet, anggota kerajaan, anggota pentadbiran tidak boleh bertelagah in public tentang dasar kerajaan. Tetapi inilah PAS. Mereka yang merobohkan Pakatan Rakyat, mereka menghancurkan Pakatan Rakyat, mereka putuskan hubungan dengan DAP, dengan PKR, tapi tak malu-malu untuk
duduk di situ. Mereka kata mandat rakyat. Mandat apa? Ini bukan soal mandat. Dalam prinsip Westminster ini, soal mandat tak relevan. Bukan? Sebab kita milih wakil rakyat, baik adun ataupun MP, dan kerajaan dibentuk oleh parti yang majoriti. Dan mereka tak setuju dengan parti majoriti itu. Dan satu lagi, kalau kita menerima soal mandat pun, tidakkah kemenangan PAS pada PRU 13 yang lalu itu di atas dasar atau manifesto Pakatan Rakyat? Dan mereka sudah robohkan, mereka sudah tolak manifesto itu. Jadi apa alasan? What is the moral ground for them to remain in the state government? Ini yang saya katakan hipokrisi tadi. Jadi mereka sebenarnya lebih pentingkan berpolitik daripada sebenarnya isu-isu Soru.